Kita dah tahu waktu terbaik untuk kita jual emas, tapi adakah lebih baik kita jual emas ataupun kita pajak emas? Kalau nak tahu, pastikan tengok video saya ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Sebagai penyimpan emas, kita wajib tahu bila waktu terbaik untuk kita jual emas. Tapi kalau kita nak gunakan duit, adakah terbaik untuk kita jual emas ataupun pajak emas? Seperti yang saya kongsikan pada video sebelum ini, ada 3 keadaan saja yang waktu terbaik untuk kita jual emas kita. Tetapi sekiranya kalau kita perlukan duit tunai segera dan kita yakin kita mampu tebus semula emas kita tu dalam 6 ke 12 bulan, kalau nak pajak pun boleh sahaja, tak ada masalah. Tetapi sekiranya kalau kita tak yakin nak pajak semula, mampu untuk pajak semula dalam masa 6 ke 12 bulan, sebaiknya jual sahaja emas tersebut. Ya, kadang-kadang kita rasa sayang sangat nak jual emas kan, tapi daripada kita terbeban untuk bayar kos upah pajak tersebut setiap bulan dan kita tak yakin untuk tebus, sebaiknya jual saja emas kita tu. So tuan-puan, kalau tuan-puan nak jual emas, pastikan jual pada 3 keadaan saja. Kalau tuan-puan sayang emas, mampu untuk tebus semula, boleh sahaja pajak emas tersebut. Harapnya video saya dapat memberi manfaat kepada tuan-puan semua. Bagi tuan-puan yang belum lagi bermula simpan emas, nak mula simpan emas hari ini, tuan-puan boleh klik link dekat profil saya, daftar terus akaun secara percuma dan terus mulakan simpanan emas tuan-puan dengan serendah RM100 sahaja. Akhir kata, macam biasalah, senangnya nak simpan emas.